Excuse me, honey. What's your head? Baik. Oh, bila isi tengah mood baik. E-I-E-N-G-G-A-N-U. Penyu. Siapa yang ajar adik ni? Mesti bapa adik kan? Sedap. Ini ketak kenapa hitam sangat? Dah macam tahu kicap ataupun sotong punya tu. Yo, assalamualaikum guys. Terima kasih kerana klik video ni. Welcome back to my channel Taufik Adi React. Okay, hari ni aku nak react apa yang best dekat media sosial macam biasalah. So, kalau korang ada tengok media sosial lain, video tu best untuk aku react, korang boleh tag aku dekat media sosial, dekat TikTok, Instagram, Facebook, kat mana-mana boleh, okay? So, aku tak nak buat masa cakap banyak-banyak ni. Letih! Apa kata kita react kan? Kita nak ketawa-ketawa, insyaAllah. Kalau ada ketawa, kalau ada sedih-sedih lah. Kalau ketawa-ketawa lah, kita nak tengok video apa yang best dekat media sosial ni lah. Sabar. Alah. Kejap. Sekejap Okay, jatuh, betul. Ni, kau makan ke apa ni? Kau dah kutip itu, kau makan ke apa? Ada sound pula nak dengar. Dah jatuh, kutip. Macam makan aja. Jangan makan, gili. Bedroom? Orang kata kat bilik air? আমার হলো শোন কেন জানি Nak culik Terlepas bang. Terlepas. Dia dah berjaya tapi dia gagal. Kenapa? Dia dah berjaya masukkan tapi dia call balik, dia gagal. Okay. হলো শোন কেন জানি Dah masuk dah. Tengah. Dia keluar. Mampus. Beneran macam kat situ ni. Don't let go the botol. Kau kena pegang lah kok sikit. Okay. Sedap. Ini ketak kenapa hitam sangat? Dah macam tahu kicap ataupun sotong punya tu. Biasa kalau hitam-hitamnya sikit-sikit ni dah berapa lama dah mesti dah bau busuk. Aku pergi buka. Maybe the chicken was black. Yelah, ada lah ayam hitam. Kita ayam hitam tu yang dia hitam kan? Yang tengah ada. Belum duduk, Kak. Kenapa kau buat macam itu? Orang tu baru nak betulkan seluar kan tengok. Yang tarik seluar sekali kat tu. Untung pakai boxer. Kalau pakai spender, Ichi bawas. Tolong Ichi bawas. Kenapa kau tak turun awak? Kau betul ke tak ni? Kenapa kau tak turun? Dah betul ada macam semak lah macho dah. Macho memang macho. Tapi kenapa kau tak turun? Dah tahu dia rabun. Yang kau pergi buka je mata dia kenapa? Kau tengok. Mulut dia tak nampak kat mana lah. Aduh. Ini dah. Orang kata lagi sikit dia dah buta dah sebenarnya ni. Lepas tu dia pakai kacamata kan. Aduh. Excuse me, honey. What's your head? Apa ni? Oh, bila isi tengah mood baik. Kenapa
video dekat Instagram ni kelakar-kelakar. Orang kata perfect cut. Perfect cut video ni tau. E-R-E-N-G-G-A-N-U. Penyu. Astagfirullahaladzim. Adik, siapa yang ajar adik ni? Mesti bapa adik kan? Jarang mak-mak nak ajar macam itu. Punyalah Beria nak dengar kau eja adik sebab nak dengar bunyinya apa. Penyu. Aduh. Oh Allah, kelakuannya suamiku suruh nyuci piring malah masih ada. Seng, kamu tuh disuruh nyuci piring kok. Loh, udah kok. Lah ini lo masih ada. Udah aku cuci tadi piringnya. Bisa dilihat nggak ke sini? Orang kok. Nih, ini dicuci. Aku suruh nyuci piring malah disisain kayak gitu. Ini apa namanya? Itu sendok. Ini? Itu gelas. Terus piringnya kan udah aku cuci. Iya, betul. Abang ni betul. Tapi tak betul juga. Astagfirullah. Ya maksud aku tuh semuanya. Bukan cuma disisain kayak gitu. Cuci piring kan. Lain kali lelaki ni kak, dia lurus kak. Kak kena cakap cuci pinggan, cuci cawan, cuci mangkuk, cuci sendok, cuci garfu. Semua kena cakap macam tu. Kalau cakap cuci pinggan, cakap je memang dia akan cuci pinggan aja. Itu memang sifat lelaki kak. Cuci dulu kak. Oh Allah. Aduh. Dia macam Assalamualaikum. Cristiano Ronaldo. Assalamualaikum. Komen ni. Orang CR7, CR5. CR7 144 piksel. Aduh, aku bukan nak mengutuh. Komen ni yang kau tengok, aku bukan nak cari dosa tau. Dosa yang jadi aku. Aduh. What the you know go come again, I may drop off now. Kau tahu, kau dah tahu kawan kau tu tak boleh nak kongsi makanan. Kau janganlah makan. Kau tengok cara dia berebut punya. Allah. Are you still alive? Dia belum makan lagi sebab tu dia still alive. Cuba kalau dia dah kunyah. Tak, pindah alam lain dah. Pindah alam lain dah. Apa hal? Perselingkuhan. Ini siapa, Abang? Kejap, saya boleh keseran, Abang ini siapa? Sorry. Abang ini siapa? Oh, iya. Betul. Tapi janganlah sampai keluar suara lelaki kau. Buset. Keluar suara detek. Kukira Yanti, ternyata Yanto. Malah lebih bahaya itu. Yelah kalau selingkuh dengan perempuan, macam bukanlah bahaya tapi normal. Tapi bila selingkuh dengan lelaki, itu bahaya. Aduh. Hari ni memang seronok. Banyak video-video yang kelakar. Apa kata kalau ada video kelakar lagi ataupun video best untuk diri, korang tag aku dekat media sosial aku. Dekat TikTok boleh, dekat Instagram boleh, dekat Facebook pun boleh. Korang boleh tag aku dekat 3 media sosial aku ni lah untuk video-video yang best ataupun gambar yang best pun boleh, ataupun kata-kata yang best pun boleh. Tak kisah, okay? So ya, sampai sini sajalah video aku pada hari ni. Aku nak cakap untuk pakai saya mana dalam video aku daripada awal video. So korang boleh tekan button subscribe untuk bantu aku naikkan channel ni. Korang boleh tekan like and korang boleh tekan button share. Lepas tu korang boleh on notification untuk video aku selanjutnya. Korang akan dapat notification untuk video aku selanjutnya, InsyaAllah. So kalau ada apa-apa kekurangan, korang boleh komen dekat bawah. InsyaAllah aku akan improve lagi, okay? So ya, sampai sini sajalah video aku pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.